Selamat Hari Raya kita masih lagi raya ketiga. Tapi takkan nak cerita pasal raya. Kita punya video sebelum ni pasal raya. Hari ni cerita je nak pergi raya. Tapi rugi tau kalau balik Kelantan kau tak for hunting. Amin alam balik Kelantan for hunting lah. Nak bawa semua pergi dekat Maggi Telur Sotong. Yang ni tempat favourite aku yang pernah ada beberapa video dulu. Tahun 2019 punya video. Sekarang dah 2026. Aku sendiri pun lama tak repeat. So jom kita repeat sama-sama. Okay, Kat yang ni dia nak buat vlog pula. Macam tu lah aku atas kereta lelaki bini. Maggi Telur Sotong ada? Ada. Maggi Telur Sotong nak apa? Sama. Special. Tom yum ke kari ke sup? Mana ke apa? Tom yum so. Telur Sotong Tom yum so, Telur Sotong kari so. Tom yum kari. Tom yum juga. Tom yum. So 2 tom yum 1 kari. Biasa ke special? Special tu kan ada beza. Special terus kita campur dia. Kalau biasa ni terus kita aja. Macam pudel lah, special. Special aku. Special aku. Air kapur dah special. Tak ingat lah. Nak teh madu ke teh Milo ice cream? Nak apa? Teh madu. Teh madu. Selagi air batu kosong. Batu kosong tak ada berfungsi. Tak usah ambil depan. Okey, 5-0. Semata-mata belajar dia. Okay, terima kasih. Dulu kan kedai dia situ je. Ni baru bubuh yang taklah baru. Dia taklah baru tapi kita lama tak mari. Kalau tengok menu dia sebenarnya ada banyak lagi tu. Tom yum, udang, ketam, belut, tiram. Mesti tak orang makan tiram kan? Tiram tak belut benar selalu. Belut, kalau nak belut kita try Bukit Marak nanti. Itu makan miras sedap sana. Semua RM10. Paling mahal ketam 15. Yang lain semua RM10. Murah ni. Jauh semua nak dapat harga ni. Ni paling sedap. Tebing, Milo. Ni tom yum ke kari? Tu kari. Ni kari. Ini tom yum. Tom yum 2. Beres. Terima kasih. Okey. Nampak gelembung molek Milo tu. Tebing tu pun jebong molek. Tebing dia macam sedap. 0 calories. Yang ni kari. Ni kari. Dia macam nampak sama. Tapi selalu kalau kita makan kari, kita nak orang punya. So kita nak tom yum. Hantar kat Alang Haji. Kan bagi kita orang duduk makan sini dulu. Tengok sikit teh madu. Dengar dulu. Penting. Mani madu lah. Mani madu memotong kaki. Sekali-sekali tak apa. Ini Maggi Telur Sotong special RM10. RM10 se. Tengok harga tu RM10. 10 ya siap ada udang lagi 2. 5 telur sotong. Ni nak kata telur sotong apa nak? Ni awak sedap ni payah nak jual apa? Pekat balik kuah dia. Kuah dia pekat. Makan dulu. Saja lebih teliu. Ini noodle dia. Sedap tu. Ni tekstur Maggi yang kita orang dua prefer. Ya, dia tak lembut sangat. Dia tak lembut sangat, dia tak kembang sangat. Lepas tu dia tak keras sangat. Dia tengah-tengah. Dia ada keras-keras dia sikit. Panas makan. Walaupun dah bertahun, rasa dia sama. Sedap. Pula Cik Day sanggup Cik Day untuk ni. Kategori sini ni tengah raya. Esok lain pula. Tapi rasa telur sotong dia dulu lagi banyak. Tapi berdasarkan harga dia masih kekal, mungkin dia kurang sikit. Dia kurang lah portion telur sotong tu. Ya, portion tu kurang sikit. Telur sotong tak banyak kan? Dulu banyak telur sotong saja. Sampai habis. Makan habis ni pun mesti atas telur tu. Sama ada saya yang selalu Kelantan ataupun tak cukup potong kaki. Sebelah jumpa yang lagi manis. Rasa Pulau Pisang lagi manis. Sini parking yang risau. Ada banyak sampai ke belakang. Location tadi aku lupa bagi tahu nama dia Kak Zah Pokok Kelat. Boleh waste Kak Zah Maggi Sotong Pokok Kelat ke apa. Something macam tu lah. Maggi Telur Sotong. Nanti jumpa dah tu. Ni kita orang nak pergi pantai pula. Lama tak pergi pantai Senok. Tengok rupa macam mana sekarang. Pantai adalah sebahagian daripada culture kita orang sebenarnya di Kota Baru. Sebab kita orang kan dekat dengan pantai. So dulu kalau kawan-kawan pun siap pula motor ni. Dulu kalau kawan-kawan pun kalau raya, so lepas open house ke apa, kita orang akan datang pantai. Salah satunya Pantai Senok ni. Ni aku rasa dah 10 tahun tak datang. Tak tipu lah 7 tahun dah kot. Last mungkin 2019 sebelum start pindah KL. Ada banyak benda agak berubah. Dulu mana ada ni orang jual-jual sini. Parking dulu bersepah.
Sekarang dah jalan tau, okay lah, prefer better lah. Tapi pokok-pokok ni masih ada, cuma aku tak rasa dia viral macam dulu dah. Pusing, kamera pusing. Pokok-pokok pine ni masih banyak. Dulu viral lah sekitar tahun 2016 kot. Dulu selalu kalau kita orang ambil gambar, kita orang ambil macam ni lah. Dia punya shot lebih kurang duduk kat tengah-tengah ni, macam dia orang duduk tu, terus ambil gambar. Boleh lah. Lebih kurang lah tu. Tapi salah orang ni, saya tak pernah ambil gambar. Walaupun sekarang ni petang raya, baru raya ketiga dah petang-petang. Ramai orang dah macam dah berkelah, dah lepak-lepak naik motor. Tak pakai baju raya macam kita orang. Ada lagi geng-geng yang pakai baju raya. Ni geng-geng yang beraya lah ni. Ni nak cerita, hari tu first time saya datang sini tahun 2012. Masa tu tak famous lagi. Pokok dia tak sebanyak ni. Ini rasanya baru tanam. Itu kita orang datang ke ujung-ujung sana je. Oh, ni lagi banyak lah. Lagi banyak. Dia Sampai sejak, ke ujung. dia sejak viral tu rasanya dia tanam lagi banyak. Cuma satu je. Ni kurang sikit kot. Dulu ada banyak sampah. Sekarang kurang sikit nampak. Dah ada awareness. Better lah tu. Okey lah. Wah, cantiknya. Tu husband akak buat vlog dia. Weh, jauh peniti aku boleh terbang ni. Lama tak rasa angin pantai. Ya, memang cantik. Hari ni datang sebagai wanita paling terakhir. So nak kena pin bagian. Pin tercabut lah, pin apalah. Kalau tak senang aku buka, betulkan terus je. Okey lah, cantik lah ni. Jarang-jarang macam ni. Dia tak boleh selalu macam ni. Kalau selalu macam bosan-bosan. So kadang-kadang je tak raya, tak ada event. Hari-hari kita buat event. Weh, comel budak tu. Tengok layang-layang. Cantik lah pula dia punya angin laut. Air tu nampak macam dua tu dalam kamera. Tak ada mandi sini, bahaya. Comelnya dia. Try posing. Relax. Buat macam candid lah. Jangan gitu. Pandang kanan. Tapi jangan pandang sangat straight. Dia macam macam tu, mengiring gitu. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selanting lah, pandang situ. Selanting. 1, 2, 3. Nampak tak dekat apa? Nampak? Macam benda Oh, semua tak nampak lah. Okay. 1, 2, 3. Gelak-gelak sikit. Gelak. Alah, tak make up, nampak parut. Okay. Okay. Ni untuk ambil gambar before after Raya 2015, 2025, 2026, 2027. Harapnya kurus lah 2027 tu. Kalau sama tak biasa. Banyaknya. Thank you banyak ni. Aneh-aneh je. Cantik lah background dia. Tak ada apa nak buat, tak ada hadir je ni. Tapi kat tepi ni ada banyak jual-jual. Nak makan macam kenyang lagi. Kau nak tengok. Banyak kot sampai sana. Pasal tani ke apa dia buka kat sini. Ada jual buah, tikar. Banyak buah dengan makanan. Better dulu tak ada kot. Tepi-tepi je ni. Rasa sama ni. Jual goreng-goreng, kepuk, cuk tepung, air, kapur Maggi. Lebih kurang berlakon ni. Tapi sebab dah kenyang, so tak nak makan lah. Balik kereta Pergi mana pula apa ni? Balik lah rehat. Oi, balik